orang yang tertentu yang boleh nampak jin. Itu sebab Atuk beritahu, kalau kita nak mengusir jin, yang pertama kita kena beli minyak bidara. Belilah ke mana pun minyak bidara yang kamu yakin. Yang ada beli sapu dekat belakang telinga, sini mata, dah cukup. Sapu. Sebelum solat, sebelum sembahyang, kamu sapu. Lepas tu, lepas tu kamu solat lah. Sebab jin tak payah nak kacau dah, sebab dah berbau busuk. Kalau kamu ada lagi perasaan yang macam tu, makna minyak bidara tu tak cukup mujarab. Mana tak cukup mujarab, tak cukup power. Orang cakap tak cukup power, dia punya kualiti minyak bidara tu kurang. Bermakna kamu